Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang kita akan cuba untuk selesaikan soalan pertama untuk mencari perimeter. Jadi formula yang akan kita gunakan ialah, dan perlu diingatkan theta adalah dalam unit radian. Jadi kita tahu di sini 70 degree kita perlu tukarkan kepada radian. Di sini kita boleh cancel out degree. Tinggallah unit radian sahaja. Apa yang adalah 1.22 radian. Kemudian kita dah boleh dapatkan arc length dia, iaitu selesai untuk arc length bagi yang ini. Jadi sekarang kita perlu cari untuk ini pula, bahagian ini pula. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah kita menggunakan formula segitiga. Sekiranya kita ada segitiga yang berbentuk seperti ini dan kita tahu panjang di sini dan panjang di sini. Untuk mencari C, kita boleh menggunakan formula. Dan diingatkan theta di sini adalah dalam unit degree. Kemudian kita masukkan saja nilai. Kemudian untuk C, kita terus dapatkan C. C adalah 14.91. Kita boleh terus dapatkan C dengan kita lakukan punca kuasa di sini. Bila kita dah lakukan punca kuasa, maka 2 di sini terbatal. Tinggallah C sahaja. Okey, kemudian itu sahaja. Kita dah dapat, kita dah boleh cari perimeter, panjang perimeter. Tambahkan saja 30.77 cm. Jadi itu sahaja. Formula ni agak penting, jadi perlu diingat supaya kita boleh cari panjang. Okey. Soalan seterusnya, kita perlu cari area. Jadi sama saja, disebabkan unit 110 dalam degree, maka kita akan tukarkan kepada radian terlebih dahulu. Kita boleh cancel out degree, tinggallah radian, unit radian saja, dan kita akan dapat 2.92. Kemudian kita gunakan sahaja formula area, iaitu 1/2 R² theta. R sudah diberi, radius iaitu 8, jadi kita masukkan saja. Jadi kita akan dapat 61.44
cm square. Jadi itu adalah area. Itu sahaja. Sekarang kita nak cari angle pula. Kita dah ada area, kita nak cari angle. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita baca dulu. Hint yang dia bagi, area as measure. As measure adalah arc length untuk measure. Measure is here. Maksudnya di sini adalah 50. 50.2 cm square. Maksudnya area yang di sini, saya lorekkan. Ini adalah area yang diberikan hint tersebut. Dia menggunakan berapa aja perasan, dia menggunakan angle di sini. Dia bukan menggunakan angle di sini. Jadi cara untuk kita dapatkan angle adalah dengan kita melakukan penolakan, iaitu kita tolakkan 2 pi dengan angle di sini. Maka kita akan dapat angle yang di sini. Kerana satu bulatan 360 darjah ialah 2 pi. Okay. Tak apa, kita buat dahulu. Okay. Untuk dapatkan area, kita dah tahu, kita gunakan saja 1/2 darabkan dengan 7 radius 02 dan darabkan dengan angle. Yang kita tak tahu dan kita akan dapat 50.2. Jadi kita pindahkan saja dan 50.2 dibahagikan dengan 1/2 darab 7 kuasa 2. Dan kita akan dapat 2.049. Okey. Jadi angle 2.049 ini adalah di sini. Ialah 2.04 2.05. Jadi untuk dapatkan yang biru ini, angle theta biru, kita sekadar buat 2 pi tolak 2.05 sama dengan 4.23 radian. Dapatlah angle di situ. Area as measure. Area as measure. As measure adalah area yang besar. Major besar. Minor kecil. Dan terakhir sekali adalah find radius and area. Okey. Kita dah tahu S equal to R theta. Dan value untuk S adalah 15.2. Kita dah tahu. Jadi kita tulis saja 15.2 sama dengan R dan theta adalah 2.95. Jadi R sama dengan 15.2 2.95. Kita akan dapat R iaitu 5.15 cm. Kemudian kita cari area. Area adalah 1/2 R square theta. Kita masukkan saja dalam formula R yang kita dapat tadi, 5.15 square theta adalah 2.95. Kita dapatkan area. Di area adalah 39.5
12 cm square. Itu saja. Kita dah berjaya dapatkan area. Saya akan highlight kan area. Ini adalah radius. Ini adalah angle. Dan ini adalah area. Ini adalah perimeter. Okay. Jadi itu saja untuk video kali ini. Secara ringkas saja. Sedikit basic mengenai chapter 1. Dan pelajar kena ingat theta di sini menggunakan unit radian. Theta adalah radian. Theta adalah unit radian. Dan cara untuk tukar radian, degree ke radian mudah saja. Contohnya kita ada 90 degree. Kita darab silangkan saja. Degree di bawah, radian di atas. Contohnya kita tulis sahaja 2 pi radian bersamaan dengan 360. Ataupun boleh saja kita nak tulis pi saja, asalkan equivalent sama dengan apa yang dah ditukarkan. Maksudnya pi radian bersama dengan 180. Itu sahaja. Lepas tu kita dah boleh buat cross. Sekarang tinggallah radian, unit radian sahaja. Maka kita dapatlah 1/2 pi sebagai contohlah, 1/2 pi radian. Okay. Jadi itu saja untuk video kali ini. Harap bermanfaat. Kita akan cuba soalan yang lebih susah dalam video seterusnya. Sekian, terima kasih.